Kenapa pilih Gold Bar 100 gram Public Gold? Dan apa bezanya dengan jenama lain? Sebenarnya ada beberapa kelebihan yang membuatkan ramai penyimpan emas lebih yakin dengan Public Gold. Pertama, kos pemilikan lebih rendah. Public Gold menjaga spread beli dan jual supaya lebih kompetitif. Untuk Gold Bar 100 gram seperti ini, spread di Public Gold biasanya sekitar 7% sahaja. Jauh lebih rendah berbanding banyak kedai emas yang boleh mencecah 10 hingga 21%. Yang kedua, mudah untuk jual semula. Public Gold ada jaminan belian semula tanpa syarat. Maksudnya, bila tuan-puan nak jual emas macam ni, tuan-puan boleh terus walk in ke mana-mana cawangan Public Gold di seluruh Malaysia. Tuan-puan tak perlu lagi dah risaukan tentang macam mana nak cari pembeli emas tuan-puan. Yang ketiga, kualiti terjamin dan diiktiraf antarabangsa. Gold Bar 100 gram Public Gold ini dikeluarkan dengan ketulinan 999.9 dan disertakan sekali dengan sijil ketulinan yang disahkan tulen oleh eseya yang bertauliah. Ini untuk memudahkan jualan semula emas bukan sahaja kepada Public Gold, tetapi di mana-mana syarikat emas di seluruh dunia. Yang keempat, akses mudah ke sistem akaun emas Gap. Jika tuan-puan masih belum cukup bajet untuk beli Gold Bar 100 gram sekaligus, tuan-puan boleh mula simpan emas sikit-sikit dalam akaun emas Gap. Cukup gram dalam akaun, tuan-puan boleh terus fizikalkan emas dalam akaun ini kepada Gold Bar 100 gram tanpa perlu top up harga semasa. Jadi bagi yang ingin mengetahui bagaimana untuk mulakan simpanan emas fizikal bersama Public Gold, anda boleh terus rujuk pin video saya cara untuk daftar akaun emas. Dan saya akan bimbing anda langkah dan cara simpanan yang terbaik untuk anda. Berbaloi ke simpan emas ni? Mestilah berbaloi.